Assalamualaikum. Kawan-kawan, kita jumpa lagi di mana ni? Pasal isu terpanas. Okey? Saya baru dengar Sanusi cakap tanah tak mau jual kepada negeri Pulau Pinang. Sanusi hang tu asal pembohong sini. Hang sembang ya takah. Penipu kami semua hang tu. Ha? Kalau hang tak percaya ni, di Kulim ni tanah awak masuk ke Pulau Pinang. Buat apa? Batu, tanah. Sanusi, hang duk belajar pembohong dalam TikTok. Hang pembohong ampas boleh lah. Kami puak-puak jenis keadilan ni payah hang nak kena. Hang nak gambar pun aku boleh tunjuk Sanusi. Jangan cakap lepas sebab aku tak cakap mau berlapik Sanusi. Jangan cakap sebagai tai. Ni tanah lori duk ambil masuk keluar. Hang nak aku buat video hantar masuk dalam TikTok ke? Ini negeri Kedah punya. Hantar masuk Pulau Pinang. Tak mau bagi duk belajar pembohong. Sanusi fikirlah tengok. Dalam parlimen baru ni pun dah jadi dah dengan Syafuddin Nasution. Ha? Dah jadi dah. Ni hang cakap pun duk belajar pembohong. Weh rakyat negeri Kedah. Kalau hampa bodoh lagi, hampa tolonglah Sanusi. Tolonglah Hadi Awang. Hampa jangan silap. Nah, ni aku cakap pasal apa aku tengok sendiri. Bukti tu ada. Tak mau jual tanah Puan Negeri Pulau Pinang. No, tanah duk masuk berpuluh-puluh lori. Jalan sampai nak hancur. Siapa yang bagi? Orang-orang hang lah Sanusi. Hang mai tengok di junjung yang putih ni. Tanah TNB awak keluar pergi ke Pulau Pinang. Bukan tipu hang. Hang mai tengok sendiri. Nak buat video pun boleh. Jalan rosak. Habuk banyak. Apa yang hang ada? Apa yang hang boleh buat? Hang cakap kosong. Ni aku nafikan apa yang hang cakap. Hang sembang lebih. Buat kerja tak tahu. Janganlah macam tu aku duk katakan hang nak keluar benda sesuatu. Bagi bukti yang nyata. Kami duduk sempadan Kedah Pulau Pinang. Kami tahu apa kedudukan macam mana. Sampai nak hancur jalan. Tu pun jalan tak boleh buat jalan sang. Hang tampung sana, hang tampung sini. Ada ke patut? Bersembang lebih pada, weh dia Perdana Menteri. Lah apa jadi? Lah hang kita utuh lah. Okey dekat ni dulu saya cakap. Saya tak boleh banyak. Saya nak duit yang mana yang usaha.